Okey, dapat melengahkan masa majlis berjemput Rumah Hamzah Nasrullah untuk menyampaikan forum mereka. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati Puan Haji Latifah binti Haji Kedah selaku Mudirah Madrasah Hafiz Yamin, kemudian pegawai operasi Cikgu Muhammad Iqbal bin Muhammad Zawahid. Seterusnya ahli juri yang arif lagi bijaksana. Seterusnya para asatizah Madrasah Hafiz Yamin, dan tidak dilupakan juga rakan seperjuangan saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi keberkatan pada forum untuk pagi ini, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan sesi forum soal jawab kita pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Arsyad bin Ahmad, selaku Tuan Moderator pada pagi ini. Dan di sebelah kanan saya diimport daripada jauh. Siapa tahu dari mana? Pakistan. Salah. Saya jemput daripada jauh daripada Sikamat. Jadi memperkenalkan Syekh kita, Syekh Firdaus bin Syir Muhammad. Apa khabar Ustaz? Dan di sebelah kiri saya pula, jangan lalu, sabar. Saya jemput daripada Kelantan, berkecet cantik. Naam. Okey, itu daripada panel kedua kita. Saya difahamkan beliau datang berjalan kaki. Benar Ustaz? Okey, masuk balik ke dalam topik. Topik kita pada pagi ini sangat relevan untuk anak muda zaman sekarang. Cuba teka-teka apa tajuk kita pada pagi ini. Salah. Tajuk kita pada pagi ini adalah sunnah untuk generasi anak muda. Bila sebut pasal sunnah, mesti korang terfikir pasal serban, kopiah, pakai lidah. Tapi bukan tu je. Sunnah ni merangkumi pelbagai kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam selama 24 jam. Contoh, akhlak baginda, cara baginda tidur, cara baginda makan, dan pelbagai. Jadi soalan pertama, saya ingin bertanya kepada panel pertama kita, Ustaz Syekh. Bagaimana sunnah dapat membentuk akhlak anak muda generasi sekarang, saya cerita belia zaman sekarang, untuk menghadapi media sosial? Faham? Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya sebenarnya agak tertarik dengan soalan tuan moderator kita tadi. Terima kasih. Soalan itu dia berkata bagaimana sunnah ini dapat mendidik akhlak anak muda dalam menghadapi media sosial. Pada pendapat saya, amal sunnah Rasulullah SAW ni memang benar-benar dapat membuat
dan membentuk akhlak kita ni, akhlak anak muda ni dalam menghadapi media sosial. Pada zaman sekarang ini, media sosial dah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Kita boleh melayani internet, boleh post macam-macam, kita boleh kongsikan apa yang kita nak, semuanya secara mudah. Tapi sebab kemudahan tu, ramai anak-anak muda dia tersilap kat situ. Pertama, saya nak cakap, dia sebenarnya ada banyak perkara yang boleh kita uraikan, tapi saya ambil tiga isi je. Yang pertama, sunnah ni mendidik kita supaya bercakap benar dan diam. Yang kedua, sunnah juga mengajar kita supaya menyelidiki sesuatu berita itu. Yang ketiga, sunnah ni mendidik kita supaya menjaga maruah dan menghormati orang lain. Yang pertama tadi tu, saya uraikan. Kalau kita mengamalkan sunnah secara berkekalan, istiqamah, sunnah itu akan mendidik kita ni supaya cakap benda yang baik ataupun diam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah kita bercakap baik atau diam. Di situ anak-anak muda boleh komen, boleh menyampaikan sesuatu perkara itu dengan berfikir terdahulu. Risau-risau perkara tersebut kita sampaikan boleh menyakiti hati orang lain. Yang kedua, menyemak sesuatu berita daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat yang bermakna, jika datang kepada kamu seorang yang fasik yang menyampaikan sesuatu berita, selidikilah kebenarannya. Maka bila sampai dekat kita ni satu berita, kita selidik berita tersebut, adakah berita itu benar ataupun tidak. Jika berita itu tidak benar, dia boleh menyebar secara luas. Nanti asbab daripada itu, dia boleh menyebabkan pergaduhan, kesalahfahaman, fitnah dan pelbagai lagi. Yang ketiga, sunnah ni mendidik kita supaya menjaga maruah dan kehormatan orang lain. Di mana kalau kita mengamalkan sunnah ni, kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW dari hujung rambut, dari hujung kaki, walaupun sedikit saja, lama-kelamaan benda tu akan menjadi kebiasaan. Yang lama-lama benda tu boleh mendidik kita supaya menutup aurat. Bila kita melayani internet, kita tahu apa yang kita buat dan pelbagai lagi. Kesimpulannya, sunnah ni memang akan mendidik kita supaya menjadi pengguna media sosial yang bijak, yang beradab, yang berfikir panjang secara matang dalam melayani media sosial. Jadi, adakah soalan saya itu terjawab, Tuan Moderator? Terima kasih kepada panel pertama kerana telah menjawab soalan. Seperti panel pertama kita katakan tadi, sunnah ni memang baik untuk kita membentuk akhlak anak muda zaman sekarang. Seperti yang panel kita katakan tadi, media sosial ni adalah satu laman yang di mana anak muda zaman sekarang ni banyak menggunakannya. Siapa yang tak ada media sosial kat sini? Semua ada kan? Okay. Jadi kita tahu pasal akhlak, pasal sunnah dapat membentuk akhlak. Jadi sekarang ni saya nak tanya kepada Ustaz Kelantan. Boleh? Tadi Ustaz Syekh kita dah cakap pasal sunnah dapat membentuk akhlak. Jadi soalan kedua ni, adakah bagaimana kita nak mengamalkan sunnah pada zaman era moden sekarang ni tanpa kita rasa ketinggalan zaman? Faham? Okey, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Moderator kerana telah menanyakan soalan sebentar dari tadi. Okey,
Macam mana kita nak amalkan sunnah pada era moden tanpa rasa ketinggalan zaman. First sekali, kita jangan malu. Kita kena pakai jubah. Contoh kalau kita nak keluar jalan-jalan, kita pakai je. Tak payah nak rasa malu. Contoh kalau orang ejek kita, apa lah pakai macam ni, tanya dia, ni sunnah, ni pakaian Nabi, awak pakai pakaian apa? Jadi kita tak perlu malu pun pakai pakaian Nabi. Jadi kesimpulannya, kita perlu mulakan dahulu supaya nanti orang pun ikut dan membuat jadi trend. Lepas tu nanti adalah trend juga. Jadi itu saja daripada saya. Ada yang menjawab? Okey, terima kasih kepada panel kedua kita, Maulana Alham, kerana telah menjawab soalan. Tapi saya tertanya lagi, kan Ustaz kata kita kena mula dulu untuk orang-orang ikut. Tapi sekarang, orang zaman sekarang ni lebih tertarik kepada media sosial. Adakah media sosial ni adalah satu cabaran ataupun peluang untuk belia zaman sekarang ni untuk mengamalkan sunnah? Okay. Pada saya, menjadi cabaran ataupun menjadi peluang untuk menghidupkan sunnah itu gantung pada siapa yang penggunanya. Kalau seorang itu menggunakan media sosial untuk arah kejahatan atau arah maksiat, maka bagi dia cabaran untuk menghidupkan sunnah. Tetapi kalau seorang itu menggunakan media sosial untuk kebaikan, maka peluang untuk dia untuk menghidupkan sunnah. Jadi senang-senang buat. Kita perlu amalkan sunnah. Jadi kalau kita main media sosial tu, kita sebarkan berita yang baik-baik. Kalau ada berita yang tak pasti, kita cek dulu kesahihannya. Kalau contoh ada Imam Mahdi dekat Malaysia ni, takkan kita nak share pula kan? Jadi kita kena cek kesahihannya. Jadi adakah anda jawab soalan saya tadi? Terima kasih kepada panel kedua kita kerana telah menjawab soalan yang ketiga. Seperti Maulana Alham kita katakan tadi, soalan yang kedua tadi dia kata dia kata sunnah ni kita boleh amalkan dan tanpa kita rasa ketinggalan zaman. Dan soalan yang ketiga dia kata media sosial sekarang ni kita boleh jadikan satu peluang untuk kita hidupkan sunnah dalam media sosial. Betul Ustaz? Nah. Jadi ini soalan terakhir. Saya nak tanya kepada Ustaz Syekh kita. Saya bukan soalan, saya nak minta pesan dari Ustaz. Apakah pesanan Ustaz untuk belia zaman sekarang ni? Dia nak mengamalkan sunnah, tapi dia rasa macam diri dia masih lagi ada kekurangan. Dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaan itu Tuan Moderator. Bagi pendapat saya, sunnah Nabi Muhammad SAW ni kita perlu amalkan secara sedikit. Kita amalkan sedikit tapi istiqamah. Macam tu. Misalnya kita tak boleh tunggu diri kita ni sempurna baru kita nak mula. Tapi kita kena mula dan berusaha. Sabda Nabi Muhammad SAW, maksudnya Allah SWT mencintai sesuatu amalan istiqamah dan walaupun kecil. Jadi kita tak perlulah nak buat sunnah-sunnah yang besar macam nak naik unta ke, nak pergi traffic light naik kuda ke, nak pergi perang ke apa ke. Tak. Kita macam ni, kita ambil sunnah tu yang kecil-kecil, yang kita dah yakin, yang diri kita ni boleh amalkan sunnah tu. Macam berkopiah, berjubah,
Dekat bawah ni kita cuba amalkan. Kalau orang beli, biar orang beli. Kalau orang cakap, apalah kau ni pergi wayang tengok Spiderman pakai kopiah, pakai cincin tu macam tu, biar je orang beli. Biar je, jangan peduli apa orang kata. Tapi kita yakin pada diri sendiri. Sebab kita yakin tu, lama kelamaan benda tu akan menjadi tarikan orang ramai. Orang akan berfikir, "Ish, dia pakai macam ni lah, dia pakai macam ni lah." Dia akan cuba nak ikut pula apa yang kita pakai tu. Kalau kita pakai kopiah. Jadi dalam masa yang sama, kita boleh mendidik orang dan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah soalan saya terjawab, Tuan Moderator? Terima kasih atas pesanan panel pertama saya tadi. Terima kasih atas pesanan panel pertama tadi. Maka kita telah sampai ke penghujungnya. Seperti yang kita dapat tadi, yang pertama, sunnah dapat membentuk akhlak anak muda zaman sekarang ni. Jadi apa yang kita dapat, kita cuba amalkan dan sampaikan kepada orang yang ada dalam masa sini. Dan yang kedua tadi, kita dapat tahu yang sunnah ni bukanlah ketinggalan zaman, tapi cuma kita yang kena cuba hidupkan. Seperti yang pesanan yang kita dapat tadi, kita kena mula, bukan tunggu. Contoh, kita jangan tunggu kita baik baru kita mulakan gunakan sunnah. Tapi kita kena gunakan sunnah sampai kita jadi baik. Apakah yang sependapat? Jadi saya tutup forum kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.